okay, digital agent, okay, stock investor, real estate agent, e-commerce seller, content creator, insurance agent. So maknanya semua orang, apa-apa semua industri yang saya sebut tadi, mereka memang memerlukan, okay, satu talian ataupun data yang mantap, maknanya yang memberi servis yang maksimum, yang ada stability, terutamanya untuk 5G. Maknanya 5G ini adalah memberikan internet data yang memang maksimum, supaya kita mudah berinteraksi, mudah membuatkan kerja-kerja kita, dan mudah segala-galanya lah. Contohnya kalau forex trader. Forex trader kalau dia di luar, okay, sedang trade forex, alih-alih dia entry, lepas tu sedang dia entry, alih-alih certain dia dah sampai dekat take profit, alih-alih lain tak ada. Lain tak ada, lain hilang. Tak payah lama, hilang dalam 5 minit saja. Kadang-kadang 2-3 minit, alih-alih dia punya candle dah bertukar arah, dah reverse dan dah jadi pada loss. Silap-silap boleh MC. Jadi ini adalah kekuatan ataupun kelebihan bagi mereka yang membuat perniagaan ataupun apa-apa saja. Dalam dunia ni boleh dikatakan, okay, telecommunication ni adalah satu benda yang penting. Sebagaimana yang anda hadapi ataupun lalui setiap hari. Okay. Kalau contohnya anda pergi kerja, okay, dalam perjalanan kerja separuh jalan, okay, alih-alih anda sedar yang bahawa telefon anda tertinggal. Saya percaya ramai yang akan balik semula ambil telefon. Sebab apa? Ada orang kalau tak ada telefon, dia tak ada telefon, dia seperti dia kurang sifat. Kurang sifat dalam kehidupan dia. Sebab apa? Hari ini semua orang memerlukan telefon. Terutamanya dalam membuat kerja seharian. Okey. Nilai pasaran telco, okey, yang sebagaimana kita nampak di sini. Okey. Jumlah penduduk Malaysia 34 juta. Okey, 34 juta penduduk Malaysia. Tetapi yang berdaftar menggunakan telco di Malaysia 50 juta. So maknanya lebih kurang separuh daripada penduduk Malaysia ni menggunakan, okey, lebih dua kali ganda lah, dua kali ganda yang menggunakan telco communication service ni. Mungkin ada sebahagiannya daripada pekerja-pekerja asing jugalah. Sebab di Malaysia pun kita tahu jumlah pekerja asing memang banyak. So hari ini adalah peluang kita. Sebenarnya dalam Estel ni, dia memberikan peluang kita untuk mengenali rakan-rakan pekerja asing kita dengan bersama-sama mereka memberi peluang untuk menjana pendapatan di Estel. Peratusan pegangan pasaran yang ada, okay, dalam bidang telekomunikasi. So, Celcom DG memegang 50% dari pasaran. Maxis memegang 23%. Okey, syarikat sister company kita, U-Mobile, memegang 18%. Yes, memegang 5% dan yang lain-lain 4%. Dan Estel, saya percaya dengan kehadiran Estel, dia akan membuatkan U-Mobile, okey, akan menjadi antara peratusan pegangan pasaran yang terbesar di masa yang akan datang. Terima kasih. Okey, beri tepukan pada U-Mobile dan Estel. Semoga dengan kehadiran peluang ini kita bersama-sama berkongsi perniagaan telekomunikasi. Maknanya kalau kita hari ini nak buka bisnes, telco ni bukan modal yang murah. Bukan modal macam saya buat syarikat MLM yang ada 100,000, 200,000 dah boleh buka dah satu syarikat MLM. Okey, tapi bila menyebut bercerita tentang telekomunikasi ni, maknanya dia melibatkan satu modal yang amat besar. Dan hari ini kita bernasib baik diberi peluang berkongsi, okey, atas idea yang dicetuskan oleh Estel untuk sama-sama, okey, mengaut keuntungan. Mana profit sharing daripada penggunaan, okey, telecommunication di Malaysia dan antaranya mungkin nanti akan pergi ke negara-negara jiran kita. Okey. So, bermula daripada kosong, seluruh pasaran kini terbuka untuk kita kembangkan. Maknanya hari ini kita baru beberapa bulan bermula. So, ini adalah peluang kita untuk membina jaringan dengan masa yang sama dapat memberikan peluang kepada semua kawan-kawan kita, sanak saudara dan juga
orang-orang di luar sana lah untuk menjana pendapatan bersama Estel. Okey, pasaran telco semasa kalau kita lihat di sini, jumlah pelanggan dia terbahagi kepada dua iaitu postpaid dan prepaid. Okey, untuk pelanggan postpaid, jumlah pengguna adalah 14 juta. Untuk prepaid pula adalah 34 juta. So kalau di sini kita nampak 20% mewakili postpaid, okey, dan 80% mewakili prepaid. Dan hari ini Estel, okey, untuk program yang kita adakan sekarang ni adalah berlandaskan pada prepaid. Dan kita akan buat juga postpaid, tapi buat masa ini apa yang kita jalankan sekarang adalah prepaid. So maknanya kita berpeluang untuk penetrate jumlah 80% daripada pengguna prepaid iaitu 34 juta tersebut. Ramai ke ramai? Ramai sangat-sangat kan. So kalau kita lihat di sini untuk postpaid hasil purata setiap pengguna iaitu satu pengguna memberikan contribution pendapatan RM66 untuk postpaid. Dan prepaid setiap satu pengguna memberikan hasil purata pendapatan RM32. So kalau kita kalikan dengan 34 juta, maknanya setiap bulan jumlah pendapatan daripada prepaid yang terhasil adalah 1,116 juta ataupun paling mudah sekali kita sebut iaitu 1.1 bilion setiap bulan. Banyak ke banyak? So maknanya hari ini anda boleh nampak daripada data yang diberikan ni, ini adalah peluang anda yang bagaimana hari ini Estel boleh capture market 1.1 bilion itu setiap bulan. Katakanlah tak perlu banyaklah. Kalau katakanlah 10%, maknanya 10% setiap bulan Estel capture daripada total market. Maknanya jumlah 100 juta setiap bulan. Dan anda boleh kira sendiri 100 juta setiap bulan tu anda rasa berapa ramaikah jutawan yang boleh dilahirkan dalam Estel ini. Adakah anda bersedia untuk menawan pasaran telco Malaysia? So maknanya hari ini pilihan terletak di tangan anda. Anda buat atau tidak, orang lain tetap buat, Estel tetap maju ke hadapan dan bersama mencipta sejarah. Jadi anda nak bersama ataupun tidak, itu terletak kepada pilihan anda. Sebab apa bila saya bercerita tentang pilihan, biasanya saya menunjukkan satu benda. Maknanya dalam kehidupan ni, kalau saya selalu cerita, dalam alfabet A sampai Z ataupun alfabet A, B, C, D. Maknanya kalau alfabet B, antara alfabet B ataupun huruf B dan huruf D. Maknanya kalau B dengan D, apa huruf di tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya adalah C, betul tak? Maknanya kalau kita huruf B ni bersamaan dengan birth, maknanya dilahirkan. Maknanya setiap hari ada orang lahir. Dan setiap hari juga D. Maknanya D adalah death. Maknanya setiap hari juga ada orang yang meninggal. Maknanya antara alfabet B dengan D, antara birth and death, di tengah-tengahnya ada alfabet C. Dalam kehidupan kita, C ini adalah choice. Maknanya hari ini, semua manusia dalam dunia ini diberi peluang. Anda nak kaya adalah pilihan anda. Anda nak miskin juga, itu pilihan anda. Satu-satu SIM card yang menawarkan peluang perniagaan yang hanya bermula dengan ringgit Malaysia 10. Maknanya hari ini, kalau anda ada dalam wallet anda RM10, rasa-rasa kalau anda pergi ke kedai, rasa-rasa berapa minit boleh habis. Tapi di sini dengan RM10 yang anda ada itu, anda boleh menjana pendapatan yang amat-amat luar biasa. Dan kalau anda faham sistem dan konsep perniagaan ini, anda boleh bergelar jutawan. Itu sebab kalau anda ada yang mempertikaikan, betul ke ni bisnes telco ni yang guna sistem ni boleh jadi jutawan? Ini telah terbukti. 2013 satu syarikat telah dilaksanakan dan waktu tu saya pun
nampak peluang tu sebab apa? Tapi waktu tu saya menjadi director kepada sebuah syarikat MLM di Penang. Tetapi saya ada kawan-kawan yang bersama dengan syarikat tu. Salah seorangnya adik angkat saya sendiri iaitu Hamka Mal Salim. Okey. Dia menjana pendapatan yang agak lumayan daripada awal sampai tahun kelima dia mencipta lebih 3 juta. Okey. Memang kita nampak bisnes sen-sen. Ramai orang memperlekehkan. Alah untung sen-sen je. Tapi kalau anda lihat bisnes sen-sen inilah yang banyak melahirkan jutawan dan juga usahawan yang berjaya kerana apa? Dia ibarat satu snowball. Dia bergerak dalam keadaan yang akan membesar dan membesar. Okey, maknanya kestabilan tu dijana daripada proses. Okey, dia bukan sistem money game yang hari ni you boleh boom dapat collect banyak, esok lusa boom hilang. Tapi dalam ni konsistensi dan juga okey, proses dia memang membuatkan bisnes ni akan menjadi lebih stabil. Okey, dan anda akan lihat sendiri. Okey, satu jenis SIM untuk semua kegunaan. Tiada kontrak dan cas tersembunyi. Maknanya hari ini untuk Eastern ni kita tak ada melibatkan apa-apa kontrak. Dan juga tak ada cas yang tersembunyi yang anda perlu bayar. Malahan hari ini Estel telah memberi tahu yang bahawa kita punya 5G ini memang betul-betul 5G. Dan hari ini juga Estel juga memberitahu bahawa data yang diberikan kepada kita tu adalah data yang mana kita gunakan secara konsisten, maknanya sama. Dia tidak ada istilah 20 gig yang pertama pada kelajuan begini, nanti lepas 20 gig dia akan jadi kelajuan dia berkurangan dan seterusnya. Itu yang banyak yang berada di pasaran sekarang lah. Maknanya dia letak nampak macam besar dia punya data dan laju, tetapi bila actual dia sebenarnya dia ada portion dia, ada dia punya sekatan-sekatan pada tahap-tahap yang tertentu. Okey. Nombor telefon boleh dikekalkan, maknanya nombor telefon yang anda sedia ada sekarang, anda boleh tukar ke Estel, menerima pelanggan blacklisted. So maknanya di sini okey, ahli-ahli ataupun pelanggan-pelanggan yang ada blacklisted pada syarikat telco, anda tak perlu risau. Anda boleh bermula di sini, bukan saja bermula dan gunakan sistem kita, malahan anda juga boleh boleh menggunakan kita punya sistem e-wallet. Bagi mereka kadang-kadang ada yang sudah muflis apa semua, insya-Allah pada masa hadapan kita dah ada e-wallet seperti kita punya Touch 'n Go. Mana tak perlu risau lagi yang mana tak ada bank, yang bank disekat apa semua. So, aktif tanpa had tempoh. Maknanya tak ada suatu had tempoh yang telah ditetapkan, anda bebas dan cuma untuk mendapatkan servis tu yang berterusan, anda kena memilih package yang ditawarkan lah, maknanya untuk anda top up. Reload tanpa kerumitan. Kerana apa? Estel telah menyediakan sistem apps. Mana apps untuk Estel, maknanya anda tak perlu lagi pergi ke kedai ke untuk mendapatkan top up. Semuanya anda boleh lakukan dalam telefon anda sendiri. Okey, ganjaran pulangan sehingga 24 hingga plus 50% lagi tunai lah. So itu kita akan tunjuk. Okey, anda hanya perlukan berapa? Cuma RM10 saja untuk memulakan perniagaan ini. Cuba anda bayangkan hari ini, okey, anda pergi jumpa kawan-kawan, tanya dia, ada RM10 tak? Ada RM10, kalau ada RM10, aku bagi kau satu SIM card, lepas tu kau gunalah. Dalam masa sama, kau boleh buat bisnes. Itulah paling mudah. Kalau hari ini ada kawan kita yang nak pinjam duit kita, cakap dia tak payahlah kau pinjam duit aku bagi kau peluang bisnes, kau pergi buat ni, insyaAllah kau dapat duit yang banyak. Okey. So ini apps dan sistem yang kita ada. Mana sistem back office kita memang canggih. Kita di mana dalam back office kita boleh monitor segala pergerakan, kita punya registration, kita punya members, kita punya hierarchy, kita punya bonus, kita punya macam-macam lah apa yang semua yang ada yang telah disediakan dalam kita punya sistem back office. Dan juga syarikat Estel menyediakan apps yang canggih.
Okey, di mana bukan sahaja apps untuk kita top up, malahan dalam apps ini juga dia menawarkan sistem e-wallet. Okey, e-wallet yang mana anda boleh nampak bonus anda masuk ke dalam sistem ni, dan insyaAllah nanti dalam Estel e-wallet ni kita boleh gunakan sebagaimana touch and go. Okey. Lepas tu insentif override. Okey, insentif override ni kalau anda lihat, Estel memberikan satu kelebihan kepada mereka yang serius untuk menjana ataupun menjadi usahawan Estel. Maknanya untuk tahap yang permulaan dianggap elite, okay, elite members. Tetapi bila anda mengikut sistem yang betul, okay, dengan strategi kerja yang betul, so anda akan sampai pada satu tahap yang lain. Contohnya level yang kedua selepas elite member adalah ambassador. Ambassador ni adalah 1.5% tambahan untuk 5 tahap overriding. Nanti saya tunjukkan untuk slide selepas ni lah. Dalam tu ada nampak lebih lanjut. Okey, senior ambassador. Senior ambassador dapat 1% tambahan untuk 5 tahap overriding lagi. Mana tambah lagi 5 level. Okey, dan terakhir sekali adalah territory partner. Okey, territory partner ni 1% override dan level overriding dia adalah unlimited, infinity. Maknanya anda boleh override anda punya partner bisnes sampai ke lantai. Ini yang bestnya, luar biasa tuan-tuan. Maknanya hari ini jika anda bersama Estel, anda boleh override bonus rakan bisnes anda sehingga ke lantai. Dan ini amat-amat berbeza dengan telco yang lain. Okey, memang telco yang lain kebanyakan boleh dikatakan hanya memberikan kelebihan kepada penggunaan dan mungkin extra additional top up untuk ganjaran. Tapi di sini kita ada banyak tuan-tuan. Ni baru orang kata baru dia punya pucuk, belum cerita akar dia. Okey, so gambaran keseluruhan insentif perkongsian hasil yang kita berikan. Okey, so kita ada 4 tahap member. So pertama tadi kita tahu elite dapat 3 level. Di mana level pertama 13% daripada top up ataupun hasil, okay, daripada ahli ataupun rakan bisnes anda untuk level pertama. Level kedua syarikat bagi 3%, level ketiga 8%, level keempat ingat tadi sebagaimana kita beritahu, level keempat sampai level ke-8, mana 5 level akan dibuka kepada mereka yang mencapai tahap ambassador. Okey. Lepas tu, apa ni? Ambassador ni. Ambassador adalah, adalah diiktiraf bila masa anda mencapai bonus, iaitu insentif sebanyak RM500 daripada perkongsian hasil. Mana-mana daripada nilai top up ahli anda lah. Anda overriding berapa bonus anda tu sampai mencecah 500, anda berstatus ambassadors member. Okey, dan syarat dia mudah saja. Contohnya elite member tadi cuma minimum RM35 sebulan top up. Tapi untuk anda yang berstatus ambassador cuma memerlukan RM60 sahaja. Kalau hari ini anda keluar RM60 dapat 500, okey ke okey? Okey, sangat-sangat, betul lah. Okey, untuk senior ambassador pula. Okey, senior ambassador dia sampai tahap yang ke-8 tadi, okey, dia layak override lagi 5 level. Mana dia buka lagi 5 level, iaitu level 9 sampai 13. Iaitu sebanyak 1% daripada hasil perkongsian. Insentif hasil perkongsian hasil lah daripada top up. Dan untuk mencapai ambassador ni, syarat insentif anda mesti mencapai RM3,500 sebulan. Mana bonus anda RM3,500, so anda layak sudah mencapai senior ambassador. Dan syarat dia hanya RM80 sebulan saja yang anda perlu top up. Okey tak okey kalau hari ni anda belanja RM80, dahlah belanja RM80. Okey, dapat lagi guna telefon, dapat lagi data, dapat lagi kemudahan, dapat bisnes dan dapat bonus RM3,500. Okey, untuk senior ambassador. Okey, untuk yang terakhir sekali, yang teratas, yang terhebat sekali iaitu territory partner. Di sini selepas anda menjangkau pada level senior ambassador iaitu 13 level,
jika anda mencapai pendapatan insentif perkongsian hasil sebulan sebanyak 15,000, so syarikat akan melayakkan anda overriding 1% lagi pada tahap level infinity. Maknanya dia boleh buka sampai ke lantai lah. Selagi mana anda ada network sampai di bawah anda tu, semua anda boleh override. Dan anda cuma perlu berbelanja untuk top up saja. Ini top up mana kelebihan pada anda. Bukan apa. Anda dapat top up, anda dapat data, anda dapat roaming kan. So, anda cuma berbelanja RM120 sebulan saja. Dan anda boleh dapat RM15,000 lah. Maknanya income RM15,000, cuma top up RM920 memang berbaloi-baloi sangat. Okey. So, perkongsian hasil. Ini adalah bonus yang pertama. Okey, bonus pertama adalah perkongsian hasil. Bagi elite member, cuma 3 level saja. Ini standard. Semua orang yang berdaftar dengan Estel dan top up sebanyak RM35 dia punya untuk data plan. Okey, maknanya anda layak override 3 level. Okey. Level pertama anda layak untuk override 13%, level kedua 3%, level ketiga 8%. Ni yang hebat. Pelik tak pelik? Biasanya dia level atas memang besar, level tengah besar sikit, level bawah mesti kecil daripada atas. Tapi untuk Estel dia beza sedikit. Dia bagi 13 yang di atas, tengah-tengah kecil, yang bawah besar. So maknanya level ketiga anda ni memberi peluang kepada anda yang mana anda dapat overriding lebih besar. Di sini kerana apa? Estel memahami konsep. Kerana apa? Pada level ketiga mereka percaya 8% tu akan berlaku jumlah keahlian yang banyak berbanding dengan level 2. So Estel ni memang gila lah. Memang nak bagi duit kepada entrepreneur mereka. Mana kepada usahawan-usahawan mereka. So di sini anda boleh nilai. Estel ni okey ke okey? Anda boleh nilai. Okey? So di sini insentif SIM card pula. Bagi mereka yang sudah mencapai rank, okey, kita memberikan lagi rebate ataupun potongan ekstra pada harga SIM card. Kalau elite member, setiap orang membeli RM10 untuk satu SIM card. Tapi jika anda sudah berada di level ambassador, syarikat memberi extra additional RM2 potongan lagi. Mana RM8 saja anda beli untuk setiap satu SIM card. Untuk senior ambassador, maknanya anda diberi RM3 extra lagi untuk potongan setiap harga SIM card. Mana anda cuma bayar syarikat RM7. Dan kalau anda territory, anda cuma bayar RM6 saja. Makna anda ada keuntungan RM4 untuk setiap satu SIM card. So hebat tak hebat tuan-tuan? Maknanya hari ini kalau anda lihat macam mana Esther buat duit lah. Tapi hari ini kalau anda faham dan percaya, company telco ni memang adalah salah satu perniagaan yang memang memberikan keuntungan yang besar. Cuma kalau kita lihat ini kebanyakan telco yang sedia ada, okey, dia membahagikan. Mana profit sharing ni lebih kepada apa? Kepada toke lah. Toke dapat banyak untung lah. Kaya lah. Memang kalau tengok toke telco ni semua kaya raya kan. Okey. Jadi yang kedua kepada apa? Kepada promosi. Okey, ataupun dia punya marketing lah. Tapi hari ini marketing Estel adalah siapa? So Estel menggunakan kita yang lebih laju, lebih mantap, lagi cepat. Pasal apa? Kita melakukan marketing based on mouth to mouth. Berbanding dengan pasang signboard, berbanding dengan promote dalam Facebook. Okey, ya, itu syarikat biasa buat. Tapi kita lagi cepat, lagi mantap, lagi laju. Sebab ada orang tak tengok TV, ada orang kadang-kadang dia tak tengok sangat tentang iklan-iklan dalam media sosial. Ada orang tak pernah tengok signboard pun, betul tak? Jadi tapi hari ini Estel memperuntukkan duit marketing yang biasa digunakan oleh syarikat lain untuk entrepreneur dia, untuk ahli-ahli dia, untuk usahawan dia, untuk mendapatkan keuntungan. Di situlah kalau anda lihat kenapa Estel boleh bayar banyak, boleh bayar profit sharing yang besar. Sebab apa? Marketing yang biasa digunakan oleh syarikat lain yang dulu-dulu punya,
dia convert pergi kepada program usahawan. So daripada bayar kepada papan tanda pada media sosial yang mengayakan Facebook ke TikTok ke, okey, tapi hari ini dia bayar kepada ahli dia. Dan ini pastinya lebih pantas lah. Okey. Lepas tu bonus. Bonus yang ketiga, okey, pendaftaran. Maknanya ini introducer lah. Bonus introducer. Anda memperkenalkan, anda dibayar komisen. Okey. Jumlah pendaftaran kita ada tahap-tahap tertentu di mana lebih banyak anda daftar, dia akan memberikan anda pulangan yang lebih tinggi. Contohnya tahap pertama 1 hingga 10. Untuk yang normal case, maknanya nombor baru, okey, syarikat untuk setiap nombor baru yang didaftarkan, syarikat bagi RM8. Nampak tak di sini? Dah lah tadi, kad tadi dah untung. Okey. Di sini lagi, dapat lagi RM8 untuk setiap pendaftaran. Okey. Lepas tu, kalau pendaftaran nombor tukar, mana MNMP, tukar nombor lah kepada nombor yang asal. Okey. Maknanya, lagi besar. Additional lagi RM5. Mana itulah kalau anda lihat di sini, baru anda faham yang bahawa syarikat telco ni sebenarnya mendapat keuntungan yang besar lah. Memang besar gila lah. Itu sebab dia boleh provide, boleh bagi, contribute profit sharing yang sebegini banyak. So, tahap yang kedua, 11 hingga 30 orang kalau anda daftarkan pada bulan tersebut. So, maknanya setiap pendaftaran tu anda dapat 9. Mana lebih je daripada 11, lebih daripada 10 tu, 11 je anda dapat 9 orang. Kalau dia menjangkau ke 31, setiap 31 sampai 50, anda akan dapat 10 orang. RM10. Okey. Dan untuk tukar nombor, anda dapat RM15. Maknanya additional RM5. Anda perlu ingat je, kalau anda dapat ubah nombor orang sedia asal kepada nombor Estel, ke lain Estel, maknanya anda dapat additional RM5 daripada bonus ataupun insentif biasa. Untuk 51 ke 100 orang, dia akan kira anda setiap nombor yang didaftarkan RM11. Nampak tak? Bayar, itulah, kita bayar RM10 satu kad. Tapi company bayar kita RM11. So gila tak gila? Kita beli kad RM10, tapi kita dapat RM11. Apatah lagi kalau anda register satu bulan lebih 101 orang. Mana lebih 100 orang ke atas, maknanya syarikat bayar untuk setiap kad adalah RM13. Kalau dia tukar kepada nombor asal dia kepada Estel, anda dapat RM20 untuk satu pendaftaran. So di sinilah macam mana anda pandai untuk convince mereka supaya bertukar kepada Estel punya servis lah. Okay. So kalau anda pandai convince mereka bertukar nombor lama kepada Estel, so maknanya bonus anda lebih besar. Okey, di selain daripada itu, kita ada merchandise. Mana kita ada keluarkan barang-barang cenderahati ataupun barang-barang merchandise Estel lah. Topi, baju dan macam-macam yang akan datang lah. Saya percaya macam-macam yang akan datang kita akan buat. Okey. Dan di sini juga perkongsian ni pun anda boleh dapat 10%. Maknanya untuk level 2 level. Dapat 10%. Ini pun anda orang beli baju pun anda dapat duit. So best lah. Beli baju, diorang beli baju pun anda dapat duit. Beli telefon dapat duit. Semua dapat duit. Dan ini adalah yang luar biasa. Ini lagi luar biasa. Okey. Ini dipanggil ESK ataupun Estel Starter Kit. Di mana Estel Starter Kit ni bukan promosi, harga dia RM499. Okey, tapi sekarang ni masih dalam kadar promosi iaitu RM299 untuk setiap starter kit Estel. Yang mana di dalam starter kit box ni, dia ada satu baju polo eksklusif Estel. Katakanlah kita ambil lah harga baju ni RM60. Okay. Lepas tu topi eksklusif Estel, katakanlah ambil lah topi ni harga dia RM50. Okay, maknanya dah ada RM110. Dan kita dapat juga 30 SIM card Estel 10GB yang sah selama 12 bulan. Yang biasa dapat 5GB, yang ni dapat 10GB. Okey, yang sah untuk 12 bulan. Okey, di mana setiap satunya harga RM10. Maknanya di sini pun anda dah untung balik modal lah.
Tu sebab kadang-kadang ada orang, dia kadang-kadang dia rasa SIM card ni dia tak ambil untung daripada penjualan. Dia ambil untung daripada mana? Dia ambil untung daripada pendaftaran. Sebab apa? Pendaftaran pun dah cover dah dia punya untung. Okey, dia punya modal. Tapi kalau dia pandai menjual, okey, dia pandai menjual, lagilah untung. Maknanya dia jual RM10, dapat lagi pendaftaran. So, mana 2 kali untung. Okey? Jadi hari ini kalau katakanlah, kebanyakan kita dalam industri networking, saya selalu tekankan bahawa ramai orang gagal dalam industri networking ni kerana pertama, kerana dia salah menggunakan konsep perniagaan. Tak kira bisnes apalah. Banyak orang membuat perniagaan networking, dia menganggap dia salesman, iaitu kena jual-jual barang apa semua. Tetapi sebenarnya, sebenarnya dalam networking business ni, kita sebenarnya adalah pengguna bijak. Maknanya kita just menukar perbelanjaan hangus kepada perbelanjaan yang menjana pendapatan. Dalam masa yang sama juga, kita ajak kawan-kawan kita menjadi pengguna yang bijak macam kita. So maknanya hari ini, kalau kita bercerita Aster Starter Kit ni, setiap RM299 yang anda register, so maknanya anda akan dapat bonus ataupun insentif untuk line ataupun upline tahap pertama, setiap satu level adalah RM128. Adalah buat keluar modal, dapat balik modal. Okey, dapat balik modal. Lepas tu apa lagi? Lepas tu anda dapat lagi RM128 untuk setiap starter pack yang anda perkenalkan. Itu untuk level pertama. Untuk level kedua pun syarikat bayar lagi. Kalau katakan lagi, level pertama anda memperkenalkan ESK ni kepada kawan-kawan mereka, maknanya setiap satu pack tu anda dapat RM38. Kalau maknanya kalau anda level kedua anda diperkenalkan, so anda dapat RM38. Dan kalau level kedua anda tu memperkenalkan pada level kawan-kawan mereka, iaitu level ketiga, so company still bayar lagi RM28. Maknanya anda dapat lagi 3 level. Lain lagi insentif perkongsian hasil tu, yang mana setiap top up itu lain lagi. Maknanya bila dia register 30 number tadi, 30 SIM card tadi, itu insentif hasil tu dia kira lain. Maknanya dapat lagi. So di situlah kalau kita lihat di mana insentif ESK ni bagi mereka yang nampak, yang faham tentang konsep leverage dan networking. Okey. Jika kita menggunakan formula F10, mana F10 ni 10 kali ganda lah. Okey. Level pertama kita ada 10 orang. Dan setiap orang memperkenalkan ESK tadi, anda layak dapat RM128. Maknanya level pertama anda akan dibayar insentif komisen RM1,280 untuk level pertama. Level kedua pula, level kedua pula, yang 10 orang tadi, bukan anda yang buat, ingatlah, bukan anda yang perkenalkan. 10 orang tu buat kerja yang sama macam mana sistem yang anda galakkan, yang anda ajar. Maknanya 10 orang tadi bercerita dengan 10 orang kawan mereka, maknanya level kedua anda ada 100 orang. So dan setiap 100 orang ni ambil ESK dan anda dibayar RM38 untuk setiap orang. Yang level pertama anda dia dapat 128. So anda dapat pada level kedua anda dapat lagi 38. So di level kedua anda dapat RM3,800. Pada level ketiga pula tak sampai di level kedua, level ketiga membayar lagi. 100 orang tu bercerita dengan 10 orang kawan dia. Bukan 100 orang kawan, 10 orang je. 10 orang ni kiri kanan, anda campak batu pun sampai. Maknanya 100 orang ni perkenalkan 10 orang, level ketiga anda ada 1,000 orang. Memang nampak sikit je 28. Tapi kalau kali dengan 1,000, maknanya 28,000 sebulan yang anda dapat. Okey? Tapi hari ini kita bukan terhad pada jangka masa yang ditetapkan. Tidak. Kalau benda ni berlaku dalam masa, katakanlah, level pertama anda buat dalam 1 hari. Level kedua anda, semua berlaku dalam hari kedua. Level ketiga pada hari 3, maknanya 3 hari lah pendapatan anda 33,000. Okey tak okey? Mana tak ada had, tak
tak ada capping. Semuanya dibayar. Biarpun kalau anda pantas, cepat mana anda develop 3 level ni, siapa cepat dia dapat. Okay? So, menjadi usahawan ESK ni, dia ada lagi kelebihan, iaitu EC incentive, iaitu EC wallet. Mana setiap kali anda top up pada EC wallet ni adalah untuk anda top up anda punya data ataupun plan, ataupun anda untuk membeli kad. Maknanya setiap top up anda untuk beli kad dan juga membeli kad dengan top up, so setiap top up anda akan dibayar extra 50%. Maknanya kalau anda masukkan transfer kepada isi wallet anda RM100, so syarikat akan tambah lagi 50%. Maknanya anda akan nampak dalam isi wallet anda ada RM150. So di sini juga maknanya kad yang anda beli, top up yang anda bayar itu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Pasal apa? Bila anda ada isi wallet, anda, kawan-kawan anda ataupun klien anda yang nak top up, anda boleh top up kan. Kepada klien baru anda boleh jual pada mereka. Selain daripada untung yang tadi, ini di sini pun anda masih lagi dapat untung. So memang berbaloi-baloi sangat. Memang rugi siapa yang tak ambil ESK ni. Okey. So seterusnya, tadi dah bagi dah bonus, macam-macam bonus, betul tak? Yang ketujuh, kita ada bonus cashback yang akan ada, tapi dah banyak dah merchant-merchant yang didaftarkan, cuma belum launching lagi. Okey. Bila wallet kita tu dah diwujudkan Estel tu, maknanya cash wallet kita dah boleh digunakan kepada merchant-merchant yang telah didaftarkan. Maknanya anda boleh menjadikan bonus anda yang anda dapat tu, anda boleh cash out dengan pembelian produk-produk pada merchant. Okey? Lepas tu, lagi satu, dia akan setiap pembelian anda tu, anda akan dapat pulangan tunai. Mana rebate, cash rebate. Gila tak? Dah lah anda belanja. Daripada bonus anda dah dipermudahkan. Lepas tu, kedua, setiap anda belanja, anda dapat cash rebate. Dan bukan setakat anda saja belanja. Kawan-kawan anda di bawah jaringan anda belanja pun, anda dapat lagi cash rebate. Ini dah tak cerita telco dah ni. Ini dah cerita bagaimana kita menjadi pengguna bijak. Mana kita membina database yang besar dan bagaimana kita semua membelanja kepada, kalau anda lihat dalam layar ni, semua benda-benda yang memang kedai-kedai yang selalu kita berbelanja. Betul tak? So, cuba bayangkan. Setiap orang berbelanja, anda dapat. Anda tidur, dia pergi belanja kat kedai yang masih buka, anda dapat. So, ini yang memang luar biasa, tuan-tuan. Dan telah dijangkakan 98,000 merchant ataupun rakan niaga yang akan berada di seluruh Malaysia. Okey. So, ni kempen masa terhad. Okey. Untuk kempen masa terhad ni, untuk setahun, syarikat telah memperuntukkan sejumlah wang ataupun bonus untuk 3 kempen ni. Okey. Pertama adalah daftar dan reload. Okey, daftar dan reload. Pertama, daftar reload ni adalah dengan jumlah pendaftaran. Setiap pendaftaran mesti disertakan dengan top up ataupun reload setidak-tidaknya seminima RM35. Maknanya anda daftar dalam masa sama, orang tu kena reload seminima RM35. RM15 tak kira. Dia kira bermula pada RM35. Dan jika anda mendaftar dan reload, okey, 1,000 orang. Okey. Ni kalau anda gila-gila lah, register 1,000 orang. So, maknanya anda dapat RM13,000 additional cash. Yang kedua, 500 orang dapat RM5,000. Yang ketiga, 300 orang, RM3,500. Kalau 100, anda dapat RM1,400. Kalau anda dapat register 50 orang dan top up saja pun, anda dapat extra RM500. Berapa company subsidize, berapa company peruntukan untuk setiap bulan adalah RM500,000. Dan tahunan syarikat memperuntukkan sebanyak RM6 juta. Okey, itu untuk kempen pertama. Kempen kedua, jumlah pendaftaran. Maknanya kalau anda menjadi pendaftar yang tertinggi dalam masa 3 bulan, jumlah terkumpul. So maknanya pemenang pertama dapat berapa banyak? RM30,000. Bukan halang-halang ni. Okey,
kedua dapat RM10,000, tempat ketiga ada 5 orang, tempat kedua tadi ada 2 orang, tempat ketiga ada 5 orang, setiap orang dapat RM5,000. Tempat yang keempat ada 10 orang, setiap orang dapat RM1,500. Tempat yang kelima 30 pemenang. So, setiap orang dapat RM500. Yang ini pula syarikat telah memperuntukkan suku tahunan ataupun setiap 3 bulan RM96,000. Mana tahunan syarikat peruntukan RM384,000. Banyak tak banyak tuan-tuan? Dalam Estel ni kita cerita duit je tuan-tuan. Buat ini dapat, buat itu dapat. Nak tak naknya, anda pilih je mana duit yang anda nak. Macam petik daun di pokok. Okey? Reload dan preload. Reload dan preload ni, mana preload ni diberikan berdasarkan jumlah tambah nilai yang anda dapat. So maknanya setiap paket, setiap plan RM35, syarikat akan bagi extra RM2 Maknanya anda dapat RM37 seposen lah. Okey, untuk RM50 ke atas, additional RM5. Maknanya dapat RM55. Macam mana? Ini semua jumlah ni, dia akan kira based on 13% tadi. Bukannya kalau anda top up RM50, anda dikira based on RM50. Tidak. Syarikat akan kira based on RM55. That's why lah, mulai hari ini, top up, ajar network anda top up setidak-tidaknya RM50. Supaya maknanya hasil insentif, hasil perkongsian tu lebih besar tuan-tuan. Freeload diberikan dalam satu dominasi sahaja. Freeload akan dikreditkan pada hari berikutnya. Freeload juga layak diambil kira dalam pengiraan insentif. Nampak? So, bulanan syarikat memperuntukkan RM680,000 tuan-tuan. Okey, tahunan syarikat memperuntukkan sebanyak RM8.2 juta. So kalau anda lihat 3 kempen ni pun syarikat dah berbelanja lebih 10 juta, bukan 10,000. 10 juta ringgit. Okey? So setiap tahun. Okey. So di sini study case, iaitu senario Seorang pemandu Grab, Aiman, telah merekrut 51 ahli baru. Ingat, Aiman rekrut 51 ahli baru pada bulan tersebut. Kesemua 51 orang tersebut memilih untuk menggunakan nombor baru bagi tujuan navigasi. Kenapa mereka ni grup Grab lah. Semua yang buat Grab ni. Tapi di sini grup Grab Food. Okey, dan semuanya telah telah membuat reload RM50 pada SIM Estel. Ingat 51 orang baru, cuma gunakan nombor baru dan semua orang top up RM50. Apa yang Aiman akan dapat daripada apa yang dia lakukan pada bulan pertama? Pada bulan pertama, Aiman masih lagi pada status elite member. Okey, dia merekrut 51 orang baru dengan semua nombor baru. Okey, lepas tu semua ahli reload RM50. Maknanya insentif perkongsian hasil, apa yang dia akan dapat adalah RM331.50. Daripada mana ni? Maknanya 51 orang tu, okey, darab dengan RM50, dia top up setiap orang dan kali dengan 13%. Di situlah datangnya RM331.50. Okey, lepas tu bonus pendaftaran. Bonus pendaftaran, okey, yang insentif untuk introducer. Dia dapat tahap keempat kerana apa? Aiman daftarkan lebih daripada 51 ke 100 orang. Mana setiap SIM card yang didaftarkan, dia dapat insentif RM11 untuk bonus intro dia. So, 51 orang darab dengan RM11. So, jumlah pendapatan Aiman untuk bonus intro RM561. Bonus kempen. Kempen tadi, okey, daftar dan reload. Aiman daftar 50 orang. Maknanya dia dapat yang hadiah pada tempat kelima tadi, RM500. Dan juga reload dan freeload. Maknanya semua orang daftar RM50. So RM50 extra tambah berapa? RM5, betul tak? So jumlah dia RM55. RM55 darab dengan maknanya dia dapat RM5. RM5 darab dengan 13%. Di sini darab dengan 51 orang. So di sini dia dapat extra RM33 lagi. So jumlah insentif yang Aiman dapat pada bulan pertama adalah RM1,425.
Untuk yang bulan yang kedua, elite manager, masih lagi elite member bagi Aiman, tetapi dia menambah lagi pada bulan kedua 51 orang. Pasal apa dia dah steam dah. Bulan pertama dia dapat 51 orang dan dapat 1,400. Bulan kedua dia cuba lagi 51 orang yang baru dan kekalkan reload untuk 51 orang yang sedia ada. Apa yang beliau dapat? Okey. Apa yang beliau dapat? Insentif perkongsian hasil dapat RM663. Macam mana dia dapat? Maknanya bulan ahli yang lama tambah ahli yang baru, mana 102 orang, okey, darab dengan RM50, darab 13%. So dia dapatlah RM663 untuk insentif perkongsian hasil. Okey, lepas tu bonus pendaftaran sama. Pasal dia daftar 51 orang yang baru, pada tahap keempat dia dapat RM11 untuk setiap kad tu, so dia dapat RM561. Untuk register dan reload pun sama. Mana dia dah daftar RM50, dia dapat pada hadiah pada nombor 5, so dia dapat RM500. Okey. Dan reload dan freeload pula, dia dapat double lah. Pasal apa? Tadi dia dapat RM5 kan untuk setiap kad, untuk 51 orang. So tambah lagi 51 orang lagi. So maknanya income dia jadi double. RM66.30. So maknanya jumlah pada bulan kedua, dia dapat RM1,760. RM90. So rasa-rasa tuan-tuan, hari ini, sambil tuan santai-santai buat kerja tuan yang hakiki, tuan dapat lagi extra 1,700. Okey ke okey? Okey sangat-sangat. Tapi bulan ketiga tak mati di situ tuan-tuan. Pada bulan ketiga, level dia menjadi lebih besar. Kerana apa? Pada bulan kedua, dia dah capai insentif perkongsian hasil RM663. Maknanya dah lebih RM500. So pada bulan ketiga, Aiman telah dinaik taraf sebagai ambassador. Ambassador apa yang dia dapat? Ambassador dia dapat extra insentif SIM card, iaitu setiap satu kad extra RM2. Mana dia cuma perlu bayar RM8 saja. Dia ambil customer RM10, dia cuma bayar company RM8 saja. So RM2 dia untung. Di sini dia dapat RM102. Lepas tu insentif perkongsian hasil pula, maknanya 102 orang pada 2 bulan pertama tadi, ahli lama, pun top up 50. Lepas tu pada bulan ketiga dia register lah, dia rekrut lagi 51 orang. So di sini total 153 orang tadi, darab dengan RM50, darab dengan 13%. So maknanya jumlah dia RM994 yang Aiman dapat pada bulan tersebut. Bonus pendaftaran still sama. Maknanya dia daftar 51 orang pada bulan 3, dia dapat tahap kelima, tahap keempat iaitu lebih daripada 51 orang, dia dapat RM561. Dan bonus kempen dia dapat still sama RM500. Lepas tu reload dan freeload dia jadi 3 kali ganda tuan-tuan. Pasal apa? RM5 tu dah darab dengan 153 orang. So maknanya kali dengan 30%. Jumlah pada bulan yang ketiga RM2,256. Jumlah 3 bulan pendapatan dia RM5,472.90. So maknanya kalau anda nampak di sini, sistem yang diaplikasikan oleh Estel adalah berkonsepkan snowball. Anda buat kerja sama setiap bulan, tetapi pendapatan anda makin meningkat setiap bulan. Ni baru 3 bulan tuan-tuan. Kalau seterusnya dah jadi berapa? Okey. So ini adalah perniagaan yang akan kita adakan pada masa hadapan. Mana ini adalah perancangan. Kalau anda nampak di sini, Estel bukannya dia punya pengkhususan pada telco saja. Sebenarnya Estel ni dia punya motif utama, dia punya perancangan yang paling besar, dia punya main projek dia adalah bagaimana dia nak menjadikan Estel ni sebagai satu platform, one stop center platform. Maknanya dengan Estel, anda boleh dapatkan bermacam-macam benda dalam Estel ni. So apa perancangan untuk perniagaan akan datang? Okey. Okey, contohnya perkhidmatan eSIM yang akan diadakan. IoT SIM, SMEs, postpaid. Mana postpaid pun akan ada. Okey, untuk branding, company branding. Untuk peranti, maknanya nanti kita pun akan tawarkan telefon-telefon untuk pengguna. Okey, lepas tu pinjaman mikro. Ini seumpama SP letter. Okey, lepas tu macam Boost, macam Atomic pun kita akan adakan. Dan yang best sekali,
bagi kita yang ada kat Malaysia, kita ada kawan-kawan yang berada di luar negara, contohnya kawan-kawan kita yang orang Indonesia, orang Bangladesh, orang Filipin, okey, kita juga mendapat satu program ataupun servis iaitu kiriman wang, iaitu remittance lah. So benda ni kalau anda nampak, kalau anda perhatikan, adakah ini satu misi yang besar tuan-tuan. Bukannya orang kata setakat nak berniaga telco saja. Okey. So ni garisan masa. Okey, garis masa untuk pelaksanaan ni, sasaran. Okey, so kalau kita lihat semua perkhidmatan yang bakal diadakan ni akan diadakan sepanjang antara tahun 2026 sehingga tahun 2027. So maknanya kita stay tune, buat betul-betul fokus dan capai matlamat yang anda ingin dapat dalam Estel dalam masa 1 tahun ini. Okey? So, pasaran kami, komitmen kami, kejayaan kita. Itu matlamat dia. Okey? So, liputan rangkaian. So, ini antara liputan rangkaian Estel dah buat melalui speed test dan memang telah kita dah nampak maknanya kita punya speed test memang amat-amat memberangsangkan tuan-tuan di setiap negeri di Malaysia. Dan ini sebenarnya bukan setakat berhenti di sini saja. Mungkin ada kawasan yang mungkin tak mendapat coverage yang bagus. Sebab apa, ada jugalah kawasan-kawasan yang mungkin duduk di pinggir bandar. Okey, tetapi buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okey, Estel bekerjasama dengan U-Mobile dan U-Mobile adalah dia punya main company, sister company dia. Okey, U-Mobile di bawah pemilikan, okey, adik TMJ Tunku Aminah, okey, iaitu maknanya anak kepada agung kita lah. Dia telah memiliki 60% daripada share kepada U-Mobile ni, okey, telah memperuntukkan merancang 8,000 pencawang baru di seluruh Malaysia. Maknanya 8,000 pencawang baru ni, dan anda boleh bayangkan, maknanya setiap inci kawasan kita akan mendapat lagi coverage yang lebih pantas dan cepat tuan-tuan. So tunggu saya dalam masa setahun ni, pastinya Estel akan menjadi satu fenomena telco yang luar biasa. Dan anda adalah pencetus atau pioneer kepada pasaran telco di Malaysia. Okey? So pelan terbaik di bandar, kita ada pelan serendah RM15, okey, RM35, tapi selemah-lemah iman, kalau bagi mereka yang betul-betul nak gunakan, nak buat duit, nak membuat network, kita adakan pada RM50 ni tuan-tuan. Plan RM50. Sebab apa plan RM50 ni? Pertama, panggilan tanpa had. Okey, itu biasa. Lepas tu ini tuan-tuan, dia ada 3 GB roaming. Okey, dan 500 GB data. Okey, so inilah kelebihan dia. Sebab apa? Hari ini kita bukan setakat nak mengguna. Setiap klien kita, kita kena ajar dia macam mana nak menjadi pengguna bijak. Okey, so perbezaan dia, kita punya Estel punya bayar sama saja RM35, company lain pun bayar RM35. Tapi masalahnya, company lain kadang-kadang dia ada hiding agenda. Maknanya ada yang mana dia kata 5G tapi dia punya servis tak 5G. Ada yang memberikan data yang besar tapi sebenarnya data tu dipecahkan ke beberapa bahagian dan kelajuan. So ini adalah dia punya. Tidak seperti Estel. Estel transparent tuan-tuan. Dia transparent dan dia beri apa yang dia kata dalam plan yang ditawarkan. 7 sebab untuk bersama Estelpreneur. Pertama, bonus komisen tinggi. Okey, maknanya kalau tuan lihat daripada apa yang saya sampaikan, saya present, anda boleh nilai sendiri betapa besarnya komisen yang ditawarkan. Bukan saja daripada segi perniagaan telco, malahan ada perniagaan-perniagaan lain yang bakal kita akan kecapi ataupun kita nikmati tuan-tuan. Modal permulaan rendah, serendah RM10 je tuan-tuan. Hari ni RM10 tak ada orang yang miskin kalau rugi RM10 ni, betul tak? Okey. Bisnes penyelenggaraan rendah, maknanya setiap bulan anda cuma berbelanja sekurang-kurangnya RM35 untuk melayakkan anda menjadi ahli entrepreneur, Estel Entrepreneurship.
Okey, tiada sasaran jualan, tak ada nak perlu kejar-kejar pangkat. Okey, tiada pembelian stok wajib, mana tidak ditetapkan. Semua berlaku dengan santai-santai saja. Nak cepat, anda buat cepat. Nak lambat, buat lambat. Itu pilihan anda. Okey. Lepas tu yang keempat, kempen terhebat di pasaran. Berapa juta tadi? Lebih 10 juta yang company tawarkan untuk kempen untuk setahun. Okey, jana pendapatan tambahan bagi package yang rank yang territory itu, maknanya pendapatan sampai infinity, tuan-tuan. Okey, lepas tu yang keenam, pelbagai sumber pendapatan sebagaimana yang saya cakap tadi, bukan sahaja bergantung pada telco bisnes saja. Kita ada macam-macam lagi, remittance untuk loan, untuk merchant, okey. Dan yang ketujuh, ada lagi best yang akan datang. Jeng, jeng, jeng. So, stay tune tuan-tuan. Jangan pergi mana-mana. Tak kira lah anda buat bisnes apa, Estel ni sebagai salah satu daripada pipeline income anda pada tahun 2026 dan seterusnya. So, dahulu manusia berniaga di darat dan di laut, hari ini manusia berniaga melalui gelombang dan juga internet. Teknologi berubah tetapi keperluan manusia untuk berhubung tidak pernah berubah, tuan-tuan. Pastinya perniagaan yang melibatkan di langit dan di bumi ini memberikan potensi income yang luar biasa. So, terima kasih. Sangat di sini saja penyampaian saya. Okey, siapa cepat dia dapat. Okey. So you are the next telco millionaire in Estel Company. So semoga kita sama-sama berjaya bersama Estel. Sekian, terima kasih. Wow, terima kasih kepada kita punya hari ini punya speaker. Hebat sekali Cikgu Razif. So everyone, I hope you all have heard what our Cikgu say. We are not salesman. Kita semua kat sini bukan salesman. Kita jangan belanja hangus. What we do is jadi seorang pengguna yang bijak. That's what our Cikgu said. Betul Cikgu? Betul. Seorang salesman tu penat salesman. Kita tak jangan jual produk. Jangan jual produk. So kerana itu, so just RM10. So I hope everyone who invited by your friends, kawan-kawan yang ajak sini, rujuk balik kepada your kawan. Bagaimana dengan just RM10 saja boleh memulakan bisnes ini yang sangat berpotensi. Okay? So, selamat malam kepada semua. Thank you very much. Oh, before that, so this is a session by our Cikgu Razif, our Guru Razif. Because after this, Cikgu kita sangat sibuk. Dia sudah banyak bookings untuk nak buat road tour kan Cikgu? Road tour. Yes, lepas ni susah mau jumpa Cikgu. Cikgu sudah road tour. But this coming Sunday on 21st, we have another session which is in Chinese. I'll try and see whether we can get translation in the Zoom for everyone. And that is by our Sifu Gary. So stay tuned everyone, stay tuned. And please refer back to your friends who invite you to this Zoom. Yeah? So bye-bye, good night. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Good night. See you all. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.